Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Daniel Azwani bin Muhammad Rosli. Ambilan 2023-2028. Kelas Pendidikan Islam A. Moto mendidik dengan hati, membina generasi. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan atau membahas mengenai kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Sebelum itu, kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan di mobiliti sosial. Yang pertama, kita lihat definisi mobiliti. Jadi mobiliti ini sebenarnya merujuk kepada perubahan kedudukan seorang individu daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain dalam satu sistem sosial atau ekonomi. Jadi, dengan asbab tersebut, perubahan tersebut merujuk kepada perubahan individu dari segi pekerjaan, ekonomi dan juga kedudukan sosial dalam masyarakat. Apa yang kita boleh faham di sini, mobiliti, seorang itu akan berubah daripada miskin atau kaya mengikut pencapaian akademik semasa. Seterusnya, kita lihat kepada definisi mobiliti sosial. Definisi mobiliti sosial merujuk kepada perubahan kedudukan individu dalam hierarki sosial daripada satu status sosial kepada status yang lain, di mana perkara tersebut boleh berlaku dalam generasi sama ataupun yang berbeza. Menurut kajian oleh Hassan pada tahun 2023, ia mengatakan bahawa kebiasaan mobiliti sosial ni diukur melalui perubahan tahap pendidikan, pekerjaan dan juga pendapatan. Secara amnya kita boleh fahami bahawa mobiliti sosial ni merujuk kepada individu berubah daripada miskin ke kaya, daripada susah ke senang melalui apa? Melalui pendidikan semasa oleh anaknya ataupun pekerjaan daripada penoreh getah, anaknya menjadi seorang guru ataupun seorang akaunten. Jadi perkara tersebut sekaligus akan merubah mobiliti sosial daripada susah ke senang. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada jenis-jenis mobiliti sosial. Di sini saya sertakan 7 jenis-jenis mobiliti sosial. Jadi kita akan lihat satu persatu. Yang pertama, mobiliti menegak. Apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti menegak? Mobiliti menegak ialah perubahan status sosial seseorang kepada kedudukan yang lebih tinggi atau rendah dalam hierarki sosial. Maksudnya, contoh, kalau keluarga tersebut daripada keluarga yang berpendapatan rendah, namun anaknya berjaya mengubah nasib keluarganya melalui pencapaian akademik yang tertinggi pada sekolah menengah dan mendapat pekerjaan yang bagus. Jadi, perkara tersebut akan tercetusnya mobiliti menegak. Seterusnya yang kedua ialah mobiliti mendatar. Apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti mendatar? Mobiliti mendatar merujuk kepada perubahan kedudukan seseorang masyarakat tanpa perubahan tahap status sosial atau kelas sosial. Jadi, secara amnya kita boleh fahami bahawa contoh, mak ayah beliau dah kerja guru, anaknya pun kerja guru. Jadi di situ kita lihat bahawa mendatar, statik, tidak ada perubahan maupun turun ataupun naik. Seterusnya yang ketiga kita lihat mobiliti antara generasi. Jadi status sosial seseorang yang berbeza dengan status sosial ibu bapanya. Contoh, ibu bapanya ni bekerja menoreh getah ataupun kerja sendiri. Jadi anaknya tu kerja akaunten. Jadi perkara tersebut dapat merubah nasib keluarga melalui generasi. Mak ayah kerja buruh, kerja kampung, anak kerja kerajaan. Jadi perkara itu akan merubah nasib keluarganya sekaligus dan akan menjadikan keluarganya baik dan juga bagus. Okey, seterusnya pula kita lihat kepada mobiliti tandingan. Apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti tandingan ini? Okey,
Mobiliti tandingan ini ialah kenaikan individu ataupun kenaikan kedudukan sosial yang berlaku melalui persaingan terbuka berdasarkan usaha individu tersebut. Sebagai contoh yang saya boleh utarakan ialah persaingan individu secara sihat di sekolah ataupun berlaku di IPG ataupun di institut, maka ia berlaku tandingan secara sihat. Pelajar ni bersaing untuk meraih keputusan yang cemerlang untuk memastikan untuk membanggakan ibu bapanya. Seterusnya kita lihat kepada mobiliti yang kelima, iaitu mobiliti struktur. Okey, apakah yang dimaksudkan oleh mobiliti struktur ini? Okey, mobiliti struktur ini merujuk kepada perubahan struktur ekonomi atau sosial masyarakat yang memberi peluang kepada masyarakat lain untuk meningkatkan status sosial mereka. Jadi maksudnya struktur ni dia akan ubahlah nasib family dari segi ekonomi, dari segi pendapatan, daripada tak elok jadi elok. Okey, seterusnya yang ketujuh iaitu mobiliti dalam generasi, iaitu maksudnya perubahan status sosial dalam kehidupan individu sepanjang kehidupannya. Dan ke-8 kita lihat pula kepada mobiliti ditaja. Apakah yang dimaksudkan dengan mobiliti ditaja? Okey, mobiliti ditaja ini bermaksud kenaikan kedudukan sosial yang berlaku apabila seseorang individu dipilih atau disokong oleh pihak tertentu. Okey, contoh yang saya boleh beri dalam konteks kita sebagai student IPG ialah kita mendapat allowance daripada Institut Pendidikan Guru ataupun daripada KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, iaitu sebanyak 530 sebulan. Itulah yang dimaksudkan dengan mobiliti ditaja apabila kita dipilih ataupun kita disokong oleh kerajaan. Jadi perkara tersebut akan merubah nasib keluarga kita dan tidak membebankan mak ayah kita. Sebelum kita melihat kepada kesan-kesan mobiliti sosial terhadap pelajar, moleklah kita membedah ataupun kita lihat dulu transformasi pendidikan di mana kita lihat kepada PPPM 2013 hingga 2025. Secara ringkasnya, dia diperkenalkan oleh KPM sendirilah sebagai plan ataupun sebagai anjakan selama 13 tahun, dan plan ini dirangka berdasarkan aspirasi murid, aspirasi sistem dan transformasi pelaksanaan. Jadi matlamat utama PPPM ialah memastikan setiap murid ni memperoleh pendidikan berkualiti ataupun serta membangunkan potensi secara menyeluruh. Maksudnya pendidikan sama rata antara semua. Seterusnya kita lihat kepada 5 aspirasi sistem pendidikan. Yang pertama akses, yang kedua kualiti, yang ketiga equity, yang keempat perpaduan, yang kelima kecekapan. Yang boleh saya kaitkan mengenai mobiliti sosial ialah akses, di mana kerajaan menekankan bahawa semua kanak-kanak di Malaysia ataupun semua pelajar di Malaysia mendapat peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira latar belakang sosioekonomi ataupun sosial. Jadi perkara ini dapat memastikan orang yang susah, orang yang senang dapat pendidikan sama rata yang disediakan oleh KPM sendiri. Seterusnya kita lihat kepada 11 anjakan utama transformasi. Jadi kerajaan telah mengetengahkan 11 anjakan utama supaya dapat melahirkan murid yang berkualiti dari segi jeris, jasmani, intelek, rohani, sosial dan juga emosi. Jadi kita lihat satu persatu dan saya akan ketengahkan daripada Keratan Astro Awani yang mengatakan 11 anjakan utama yang perlu diterapkan ataupun yang perlu dibangunkan oleh pihak sekolah itu sendiri. Jantina serta sosioekonomi. Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 merangkumi 11 anjakan. Ia termasuk penyediaan akses, penguasaan kemahiran bahasa, penghayatan nilai dan transformasi perguruan sebagai profesen pilihan. Kajian semula sistem pendidikan negara dilaksanakan berdasarkan standard pendidikan antarabangsa, peningkatan aspirasi negara, harapan ibu bapa dan masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Jadi sekarang kita dah lihat satu persatu iaitu PPPM 2013 hingga 2025. Sekarang kita lihat pula kepada
RPM, satu perkara yang telah diperkenalkan oleh kerajaan, iaitu Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Okay, kita tengok matlamatnya ialah untuk membangunkan sistem pendidikan yang berkualiti, inklusif dan juga relevan dengan keperluan masa depan. Jadi kita lihat satu persatu. Poin yang saya boleh ketengahkan dengan mobiliti sosial ialah memastikan akses pendidikan yang adil kepada semua murid tanpa mengira latar belakang. Maksudnya kat sini kerajaan ingin mengetengahkan bahawa semua pelajar di Malaysia dapat pendidikan sama rata, mahupun orang yang tinggal di bandar, di luar bandar, dapat pendidikan yang sama rata dan dapat pendidikan secara inklusif lah, walaupun pelajar tersebut kurang pandai. Okay, seterusnya kita lihat secara kesimpulan lah dua plan yang dirancang oleh kerajaan ini sebenarnya ialah perubahan yang berlaku untuk apa? Untuk menunjukkan bahawa peralihan pendidikan untuk memperkukuhkan asas sistem pendidikan, usaha membentuk sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inovatif dan bersedia untuk menghadapi cabaran masa depan. Jadi saya sertakan menurut kajian oleh Siddiq lah, Amiruddin dan Tahawali mengatakan bahawa transformasi pendidikan ini melibatkan usaha membarui sistem pendidikan melalui pembangunan kompetensi murid, perubahan pendekatan pengajaran serta integrasi teknologi bagi melahirkan generasi yang mampu menghadapi cabaran dunia moden yang banyak cabaran di luar sana dan mampu berdikari lah setelah habis belajar. Okey, seterusnya kita lihat kepada tugasan utama kita, iaitu kita lihat nilaikan ataupun nilai secara jelaslah kesan-kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan di Malaysia. Jadi kita akan lihat satu persatu, iaitu kesan negatif dan juga kesan positif. Yang pertama, kita lihat dulu kepada kesan positif perubahan pendidikan, iaitu peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti. Apakah yang dikatakan oleh peningkatan akses pendidikan berkualiti? Di mana perubahan pendidikan semasa yang menekankan peningkatan akses kepada pendidikan berkualiti seperti penggunaan teknologi digital. Apakah penggunaan teknologi digital? Canva, Workwall, Kahoot, Canva AI, banyaklah features yang diketengahkan oleh digital ini. Dan juga bantuan kewangan. Bantuan kewangan ni seperti bantuan awal persekolahan ataupun beasiswa yang diberi oleh kerajaan kepada pelajar-pelajar yang cemerlang ataupun pelajar yang kurang senang. Dan juga peluang melanjutkan pelajaran yang diperkenalkan oleh Pelan Pendidikan Malaysia, iaitu 2013 hingga 2025 dan diteruskan dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035 yang saya telah terangkan tadilah, di mana ia dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana perkara tersebut telah membuka ruang ataupun membuka lebih luas pelajar untuk meningkatkan pencapaian akademik melalui bantuan kewangan, melalui teknologi. Jadi perkara tersebut sekaligus dapat meningkatkan pelajar untuk menyambung pelajaran ke yang lebih tinggi lah. Dan perkara ini jelas menunjukkan bahawa jenis mobiliti sosial yang diketengahkan ialah mobiliti sosial menegak, di mana pelajar berupaya meningkatkan kedudukan sosial daripada sebelumnya, di mana daripada pelajar tersebut kurang senang menjadi lebih senang dan menjadi lebih pandai untuk keluarganya. Okey, seterusnya kita lihat kesan positif yang kedua, iaitu peningkatan peluang pendidikan tinggi bagi keluarga berpendapatan rendah, di mana perubahan pendidikan semasa telah membuka ruang kepada pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah untuk melanjutkan ke peringkat yang lebih tinggi seperti universiti, IPG, politeknik, IKTBN dan sebagainya lah yang telah diketengahkan oleh kerajaan dalam pelbagai bidang. Dengan akses pendidikan yang luas,
pelajar memperolehi kelayakan akademik yang lebih tinggi berbanding ibu bapa mereka. Sebagai contoh, saya boleh ketengahkan saya sendirilah, di mana ibu bapa saya, ayah saya kerja sendiri, mak saya kerja kilang. Tapi dengan peluang yang diberikan oleh kerajaan ini, saya dapat menyambung ke Institut Pendidikan Guru. Dengan perkara tersebut, saya dapat pendidikan yang lebih tinggi lah, dan tidak membebankan mak ayah saya dalam melanjutkan pelajaran kerana saya mendapat beasiswa sebanyak 530 sebulan. Jadi di sini saya sertakan kajian oleh Khazanah Research Institute pada tahun 2020 mengatakan bahawa pendidikan ini merupakan faktor utama yang menyumbang kepada peningkatan status sosioekonomi. Sebab apa? Sebab ia membuka peluang kepada pekerjaan profesional dan pendapatan yang lebih tinggi. Samalah yang saya maksudkan, di mana contoh kalau seorang itu ibu bapanya kurang senang ataupun kerja kampung ataupun kerja sendiri, jadi dengan asbab anaknya dapat sambung ke pendidikan yang lebih tinggi, maka dia akan mengubah nasib keluarganya menjadi lebih baik ataupun lebih mantap lah. Jadi perkara ini jelas menunjukkan bahawa mobiliti sosial menegak ke atas. Kerana apa? Kerana berlaku antara generasi dan juga peningkatan sosial daripada generasi ibu bapa kepada generasi anak melalui apa? Melalui pencapaian pendidikan yang lebih tinggi. Sebagai contoh, anaknya sambung ke universiti dan dapat pekerjaan yang lebih mantap lah, lebih terjamin, dan perkara tersebut akan mengurangkanlah beban terhadap ibu bapa mereka dan dapat mengubah nasib keluarga mereka menjadi lebih senang. Seterusnya kita lihat kepada kesan positif perubahan pendidikan yang ketiga, di mana program beasiswa, bimbingan khas dan sokongan guru kepada pelajar berpotensi tinggi. Okey, jadi kita lihat bahawa perubahan pendidikan semasa telah memperkenalkan pelbagai program sokongan seperti beasiswa, program bimbingan akademik dan juga sokongan guru. Untuk apa? Untuk membantu pelajar yang mempunyai potensi tinggi untuk mencapai akademik yang lebih tinggi dalam pendidikan. Jadi situasi ini menggambarkan bahawa mobiliti ditaja kerana terdapat pihak tertentu seperti apa? Seperti sekolah, institusi pendidikan atau organisasi NGO daripada luar yang membantu atau menyokong pelajar untuk mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Okey, contoh yang saya boleh ketengahkan ialah di sekolah kita memperoleh 9A ataupun 10A pada peperiksaan pertengahan tahun. Jadi dengan asbab itu, guru-guru yang dapat ataupun guru-guru menapis untuk beri beasiswa ataupun bagi kelas ataupun beri bimbingan secara khas supaya pelajar tersebut dapat kekalkan momentum cemerlangnya untuk teruskan ke SPM. Jadi dengan ini saya sertakan bahawa satu kajian menurut H-Tuner, di mana mobiliti ditaja ini berlaku apabila individu mempunyai potensi yang lebih tinggi ataupun potensi yang orang kata cemerlang lah, dan dapat ditaja oleh institusi tertentu dan diberikan peluang serta sokongan untuk naik ke kedudukan sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Okey, saya boleh ketengahkan bahawa dulu saya sekolah menengah, saya mendapat beasiswa oleh sekolah lah. Dan perkara ini pun dapat membebankan tidak membebankan keluarga saya, dan perkara tersebut saya mendapat dorongan untuk kekalkan momentum terus cemerlang sehingga saya apply IPG, dan dengan itu sekarang saya berada di Institut Pendidikan Guru dan saya dapat mengubah nasib keluarga saya melalui tajaan yang dilakukan oleh kerajaan sekarang, iaitu sebanyak 530 sebulan. Jadi itulah yang saya maksudkan beasiswa bimbingan khas yang diketengahkan oleh kerajaan. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesan positif terhadap perubahan pendidikan yang kelima, iaitu peningkatan penguasaan kemahiran abad ke-21, di mana perubahan pendidikan semasa memberikan penekanan kepada penguasaan kemahiran abad ke-21 dalam kalangan pelajar seperti apa? Pemikiran kritis, kreativiti, komunikasi dan juga literasi digital. Jadi melalui pendekatan ini, maka
guru lebih berpusatkan kepada murid, penggunaan teknologi dan juga aktiviti pembelajaran yang berasaskan penyampaian ataupun berasaskan kepada penyelesaian masalah. Jadi dengan asbab ini pelajar dapat mengembangkan kemahiran yang diperlukan dalam pasaran seperti kreativiti, seperti critical thinking yang diperlukan oleh pasaran pada zaman sekarang. Jadi oleh itu situasi ini menunjukkan kepada mobiliti sosial menegak ke atas. Kerana apa? Kerana pelajar berupaya untuk berpindah daripada kedudukan sosial yang lebih rendah kepada sosial yang lebih tinggi melalui pencapaian pendidikan. Sebab pendidikan sekarang lebih menekankan kepada 6C, bukan ilmu semata-mata, dan dia lebih menekankan kepada kemahiran 6C lah untuk memastikan perkembangan pelajar secara menyeluruh. Dan saya nyatakan menurut satu kajian iaitu menurut UNESCO, pendidikan yang menekankan kepada kemahiran abad ke-21 ini mampu meningkatkan kebolepasaran individu serta membantu mereka menyesuaikan diri dalam perubahan ekonomi ataupun global lah. Jadi dengan asbab ini pelajar dapat mencari peluang pekerjaan yang lebih luas dan juga yang lebih sesuai mengikut pasaran global. Okey, di samping itu kita sudah menerokai 5 kesan positif terhadap perubahan pendidikan, kesan mobiliti sosial lah. Sekarang kita lihat pula kesan negatif perubahan pendidikan ataupun kesan mobiliti sosial terhadap pendidikan. Yang pertama ialah jurang digital antara pelajar bandar dan juga luar bandar. Di mana pelajar di kawasan luar bandar ni sering menghadapi kekangan seperti capaian internet yang lemah, kekurangan peranti digital dan juga kemudahan teknologi yang terhad. Jadi dengan sebab itu pelajar di kawasan luar bandar ni sering menghadapi tekanan yang sangat besar lah. Seperti apa? Seperti capaian internet yang lemah, kekurangan peranti dan juga kemudahan teknologi yang sangat-sangat terhad. Jadi apabila pelajar dua bandar ni tak dapat mengakses internet secara konsisten ataupun secara peringkat lah, maka mereka ni berisiko untuk ketinggalan daripada pelajar bandar melalui segi pencapaian akademik, sekaligus mereka ni boleh menjejaskan pembelajaran mereka di luar bandar. Maksudnya pelajar bandar ni lebih advance lah daripada pelajar luar bandar melalui pencapaian akademik. Dengan sebab ini, situasi ini boleh membawa kepada mobiliti sosial menegak ke bawah. Kerana pelajar yang kurang akses kepada pendidikan berkualiti seperti murid luar bandar ni tak dapat sama seperti murid luar bandar. Murid bandar, iaitu akses kepada internet yang luas berbanding murid di bandar. Jadi menurut laporan UNICEF mengatakan bahawa jurang digital dalam pendidikan boleh menyebabkan ketidaksamaan peluang pembelajaran antara pelajar bandar dan juga luar bandar, sekaligus ia boleh menjejaskan pencapaian akademik mereka di sekolah. Sebab apa? Sebab kita lihatlah bahawa murid bandar ni dapat akses maklumat ataupun dapat cari maklumat secara konsisten lah berbanding murid luar bandar. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesan negatif perubahan pendidikan yang kedua lah, iaitu peluang pendidikan yang lebih banyak diberikan kepada pelajar yang berpotensi tinggi sahaja. Jadi kita lihat bahawa walaupun program ini bertujuan untuk meningkatkan kecemerlangan akademik, tapi ia juga boleh mewujudkan ketidakseimbangan lah peluang antara pelajar yang cemerlang dan juga yang tidak cemerlang. Jadi hal ini kerana hanya pelajar yang dikenal pasti oleh pihak sekolah atau institusi tertentu akan dipilih untuk menerima sokongan tambahan seperti apa? Seperti bimbingan khas, seperti beasiswa kerajaan. Jadi perkara ini membolehkan ataupun menunjukkan mobiliti ditaja, iaitu proses di mana individu tertentu dipilih atau disokong oleh institusi sahaja
mendapat tajaan ataupun mendapat tajaan untuk mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi. Jadi perkara ini melihat bahawa kurang adil lah, di mana pelajar yang kurang cemerlang pun sebenarnya layak untuk dapat sekiranya diberi peluang ataupun sekiranya dididik dengan betul dan juga telus. Walau bagaimanapun dalam konteks pendidikan, keadaan ini memberi kesan negatif kepada pelajar lain yang tidak terpilih kerana mereka mungkin kurang mendapat peluang yang sama untuk mengembangkan potensi diri seperti murid yang cemerlang tadi. Jadi sebab kita tahulah kita ni datang daripada pelbagai kaum ataupun pelbagai sosio budaya, iaitu ada yang senang, ada yang susah. Jadi sesetengah murid yang susah ni tak mencapai ataupun tidak memenuhi pencapaian akademik secara cemerlang lah. Jadi mereka ni sebenarnya bukan tidak cemerlang, tapi mereka ni tidak datang daripada budaya yang cemerlang. Jadi jika kerajaan memberikan juga kepada mereka ataupun didik mereka dengan telus, maka ia akan seimbangkan antara dua lah, murid yang cemerlang dan juga murid yang tidak cemerlang. Seterusnya kita lihat pula kesan negatif yang ketiga, iaitu tekanan akademik dan beban pembelajaran yang tinggi. Di mana perubahan dalam sistem pendidikan yang menekankan pencapaian akademik boleh menyebabkan peningkatan tekanan dalam kalangan pelajar di sekolah rendah maupun di sekolah menengah. Jadi tekanan akademik yang berlebihan boleh menjejaskan motivasi belajar, keyakinan diri dan juga kesejahteraan emosi pelajar. Jadi saya sertakan satu kajian menurut Musrifah pada tahun 2024 mengatakan bahawa tekanan akademik yang tinggi boleh memberikan kesan negatif terhadap prestasi akademik pelajar. Sebab apa? Sebab ia menjejaskan keupayaan pelajar untuk memberi tumpuan atau menguruskan masa dengan baik. Jadi keadaan ini boleh membawa kepada mobiliti sosial menegak ke bawah, iaitu situasi di mana individu mengalami penurunan peluang untuk meningkatkan kedudukan sosial. Sebab apa? Sebab pencapaian pendidikan yang kurang memberangsangkan. Di mana kita lihatlah tekanan akademik ni, kadang-kadang kita rasa bersaing dengan kawan kita yang terlalu pandai, tapi kita lihatlah bahawa kemampuan kita sampai tahap tu je kita kena polish dengan baik. Okey, seterusnya kita lihat kepada kesan negatif perubahan pendidikan yang keempat, iaitu ketidaksamaan latar belakang sosioekonomi yang pengaruh pencapaian pendidikan pelajar. Okey, di mana kita dapati bahawa terdapat pelajar daripada berpendapatan rendah sering berhadapan dengan pelbagai kekangan seperti kekurangan sumber pelajaran, tak ada laptop, tak ada phone, tak ada sumber-sumber yang kata dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar itulah. Jadi apabila pelajar tidak dapat mencapai tahap pendidikan yang lebih tinggi, jadi peluang mereka untuk memperoleh pekerjaan juga menjadi lebih terhad kerana mereka tidak ada kemahiran yang ada pada golongan yang berkemampuan ini. Jadi menurut laporan oleh World Bank pada tahun 2018 mengatakan bahawa ketidaksemaan ekonomi juga boleh menghalang peluang pendidikan dan seterusnya menghadkan mobiliti sosial. Jadi oleh itu, situasi ini menunjukkan mobiliti sosial antara generasi yang terhadlah. Sebab apa? Sebab keadaan di mana perubahan kedudukan sosial antara generasi berlaku secara perlahan atau tidak berubah dengan ketara. Di mana daripada keluarga yang miskin, dia tidak dapat ataupun mak ayah dia tidak dapat menyediakan sumber pengajaran yang sama seperti orang lain lah, sebab dia daripada keluarga berpendapatan rendah. Contohnya macam nak sediakan laptop yang mahal, menyediakan features yang menariklah kepada anak mereka. Perkara ini tidak dapat dilakukan oleh murid ataupun oleh ibu bapa yang berdapatan rendah. Jadi perkara ini akan berlaku, orang kata, perbezaan jurang lah antara keluarga berpendapatan rendah dan juga keluarga berpendapatan tinggi. Okey, sekarang kita sudah berada di akhir pembentangan kita pada hari ini, iaitu kita lihat rumusan yang saya akan ketengahkan ialah secara keseluruhannya perubahan pendidikan semasa ni memberi kesan terhadap mobiliti sosial pelajar sama ada positif ataupun negatif.
Jadi perubahan pendidikan seperti kemahiran abad ke-21, peluang pendidikan dan juga sokongan pembelajaran ini dapat membantu pelajar meningkatkan kedudukan sosial mereka lah. Sama ada pelajar tersebut tidak pandai, pelajar tersebut berpendapatan rendah, ia membuka peluang kepada mereka untuk melanjutkan pelajaran ke lebih tinggi lah. Jadi oleh itu pemahaman dalam bidang sosiologi pendidikan penting bagi membantu guru memahami faktor sosial yang pengaruh kepada pembelajaran pelajar. Hal ini selari dengan the big idea, iaitu pendidikan membentuk peluang keadilan dan mobiliti sosial, di mana guru ni berperanan untuk memastikan pendidikan yang lebih adil, inklusif dan mampu meningkatkan sosial pelajar daripada pelajar tersebut tidak pandai menjadi yang lebih pandai, ataupun menjadi dapat mengubah nasib keluarga mereka menjadi keluarga yang bermakna dalam kehidupan mereka. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.